Jangan berani-berani beli produk ni kalau korang tak tengok orang lain pakai selain dia punya founder. Before korang beli, bagi I pakai dulu. Dia sahaja keluarkan mascara tapi dia keluarkan eyeliner juga. Ui. Dia lagi fill in kan. Gelapkan lagi I punya eyeliner tu. Next, I nak try yang dia claim hype sangat dia punya mascara ni. Kita tengoklah elok ke tak. Ni mascara dia. Oh my god. First, dia suruh pandang bawah dulu. Tarikkan ke atas macam tu. I suka sebab dia tak clumpy. Buatlah setebal mana kalau korang rasa dah panjang sangat. Tak nak claim lebih-lebih. Okay, kejap. Kita try dekat sini dulu. Oh. Wah, beza babe. Melantai. Elok sangat ni. Masya Allah. Dia punya bulu mata. Macam angger. Okay. Sally, I love this so much. Lentik bulu mata. Gah dari jauh. Approve. 26 hari bulan. Tolong save the date. Beli.